Lah patut silin saya tembus. Rupanya bocor. Okey, Assalamualaikum. Hari ni Syukri lewat sikit. Akaun lama Syukri kena kereta. Mana nak follow boleh follow akaun baru Syukri ni. Hari ni Syukri nak pergi buat rumah. Sini air. Paip bocor. So apa ni? Ini kita kena letak apa ni? Letak spam dulu. Paip bocor ni baru dia boleh buat kerja. Kalau tidak air rubik. Bekas kerja hacking ni tu. Ini kita nak wiring. Gunting tu sedap bawa. Gunting dengan taspan. So kita bawa wire switch dengan wire neutral. Nak pergi pasal apa atas. Tak tahu rumah saya ni siling 2 lapis. Ni selapis. Hak siling lama ni siling kapuh hak baru. Sekelilingnya gitu lah. Jadi rendah sikit lah, cuma kurang panas lah. Siling 2 lapis belakang, atas siling kayu, bawah siling kapuh. Bismillah. Lah patut silin saya tembus. Rupanya bocor. Bocor ada air netik kot ni. Ni bocor punya. Bocor. Tembus siling. Tembus terus. Kena tapau lagi kalau tidak rabak siling. Hak ni So point adalah kerap. Ni point. Point sana. Untuk awak tanya LED aku beli mana? Aku beli kedai bikin RM113 segulung. Ada macam ni, macam ni aku pakai 2 gulung. Apa ni? LED ni dia tak payah pakai apa ni? Transmitter ke benda apa dia panggil? Converter. Transformer. Tak payah pakai transformer dah. Dia direct je. Direct je api rumah dia, tak ada tokar tu. Lepas tu cara penyambungan dia senang je. Mu nampak ada ni mu klik je. Ni dia akan bagi klik ni ni klik ni. Ubuh gini. Tekan. Lepas tu connect ni wire switch, ni wire neutral. Lepas tu pun buka dah betik ni, dia pada dah betik belakang ni. Betik biru-biru ni dah betik. Buka dah betik ni. Tepek dia keliling siling. Lepas tu on switch boleh nyala. Tak aku buat. Tapi yang sebenar-benarnya dia ada bagi casing, bukan bagi lah, kita boleh beli casing dia. Ni casing dia. Casing dia panjang tu kurang dalam 9 kaki tu lah. Ni casing dia. Mu tepek dah betik ke belakang casing ni ataupun mu deri ke, masuk apa ni? Masuk dalam ni. Masuk LED ni, lampu LED ni dalam ni. Lepas tu tepek yang dah betik, tepek siap-siap yang dah betik ni dalam. Lepas tu masuk cover dia. Casing dia ni bukan setengah je ada.
Dia ada hak jenis belok, ada hak jenis tu. Dia contoh ni masuk dah adalah ni kan pemasangan dia. Tak itu. Bila kita on dia jadi pecah comel nampak orang. Ni aku letak kat garage kereta. Tapi hari ni malah rasa macam nak pasang casing, nak letak order gitu je. Kalau apa ni nak beli hot jenis blacker casing dia pun ada juga. Dia akan jadi gini, comel nampak. Ni buruk ni sebab ada stiker depan ni. Bila kita buka stiker tu nampak bagus ni. Ni. Kita buang semua barang-barang ni. Sini kita nak kikih ni tu. Kikih ni boleh guna. Ni pintu surau, pintu surau.
sapoh-sapoh ni. Dia belaka. Kek lagi kita lepas main asap lagi kita sambung balik. Saya tak pakai ni latan ni, pakai MFD. Situ saya akan letak apa ni, macam ke coping gitu untuk bagi tak membagi masuk air. Jadi hari ni kerja-kerja housekeeping rumah je dengan pasang lampu ni. Ni antara tengok ini nak skin coat, lepas tu cat nak betul ash yang belok benda semua gitu lah. Tangga saya kemah balik benda semua. Saya ni nak tengok dalam rumah gua ni macam tua sikit. Ni luar gang. Luar gang tempat parking kereta. Ada orang tanya dah kalau hujang nak masuk kan ya? Masuk ke bawah ni kalau hujang. Hujang masuk ke bawah ni. Ada lapusa. Okey, ni kita betul dah. Hak ni tiang nak kena adjust balik. Tak disuruh housekeeping je. Okey, untuk dalam rumah kita tengok. Okey, untuk dalam rumah. Kalau kita mari dah ke belakang. Mari dia ke belakang ni. Ada lampu sini. Straight je. Jangan saya ke belakang lagi. Kalau kita mari ke belakang ni siap dah, cuma dah pasang lagi. Tikap. So ni housekeeping je. Housekeeping. Wiring siap dah, sini kapur siap dah. So hanya beberapa lagi lah. Lampu-lampu. Sini lapusa. Sini ada lampu buluh jatuh ni. Sini ada tikap. So gini lah bentuk rumah. Untuk itu safety door.
Okey. Ni pintu surga bulat ni pintu surga. Surga ada tempat ambil air mayang sini. Ni tempat ambil makan, dapur. Nanti kita siap serve satu persatu. Kat gini saya letak spesi belakang Lepas tu footed wall dia semua dia. Buat dapur. Gitu. Ada sofa, situ TV. Tangga saya tak tahu. Saya bersih lah tangga sebab takut anak saya nak mari main basikal dalam rumah lagi. Tak ada barang-barang asing tu tak ada. Jadi mana yang nak tengok video ni full jika rumah merah sebab situ kita buat panjang. Satu lagi saya nak khabar mana dak follow akaun Syukri Sulaiman 7 tu pakat follow belakang sebab akaun Syukri yang dulu tu kena kereta dah. Akaun Syukri dulu kena kereta dah. Lepas tu lepas kena kereta Syukri create yang baru. Jadi mana yang tengok video ni pakat pergi follow akaun Syukri Sulaiman 7 belakang sebab akaun lama kena kereta. Tak ada. Assalamualaikum. Setakat itu saja daripada saya hari ni.